Bismillahirrahmanirrahim. Ini Opah nak kukus ikan ya. Letak air asam jawa, bancuh pekat, itu garam. Garam tu tak perlu banyak. Sebab nanti nak digoreng, nak masak sambal. Ni bahan untuk dikisar. Cili kering ni dah direbus, lepas tu dicuci bersih, buang biji. Nanti dikisar dengan bawang putih, serai, dengan bawang besar 1 biji. Cili padi tu ikut suka ya. Nak letak tak meletak. Air asam jawa. Jom kita tengok ikan. Opah dah kukus dalam 15 minit macam tu lah. Nampak mata dia tu dah putih tu, kira dah masak lah tu. Panaskan minyak, goreng ikan yang dikukus tadi tu. Hati-hati ya. Sebab dia meletup-letup. Goreng minyak biar panas ya. Lepas tu sekejap je goreng, jangan lama-lama nanti hangit pula. Dah pun siap digoreng. Guna minyak lebih goreng ikan tadi tu, masukkan bawang besar tadi tu. Hingga layu je ya. Masukkan bahan kisar tadi yang bawang besar, bawang putih, serai tadi tu, cili padi sikit. Dimasak cili tu ya. Biar cili tu masak betul-betul. Cili pun dah pecah minyak, masukkan air asam jawa tu. Masukkan sedikit air untuk masakkan lagi cili tu ya. Dah mendidih, masukkan serbuk perasa, garam, gula tu ikut manis masing-masing ya. Masa ni Opah tambah air sedikit aja. Sebab nampak terlalu kering ya. Bolehlah dirasa apa yang kurang. Masukkan ikan tu ya. Dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Selamat mencuba. Ada tempe goreng tepung.